Kembali lagi bersama saya Jahindra Alesius Dan saya Nurhanah Nawara dalam Lensa Psikologi Podcast Kesejahteraan. Oke, baiklah Hana. Di episode 1 sebelum ini kita sudah membawakan Encik Dr. Bin Asing selaku pengarah IPGM Kampus Keningau yang cukup dikenali dan disegani. Dan kita juga kenal beliau sebagai seorang yang pemimpin yang sangat berwibawa dan cukup berpengalaman, dan perkongsiannya pada episode 1 pada kali itu sangatlah memberikan impak kepada orang ramai. Betul Hana? Betul, saya setuju. Jadi Hana, pada hari ini kau ada dapat clue kah sama siapa yang kita akan bawakan pada hari ini, yaitu podcast panel kita pada hari ini? Ya Jahin, jadi clue yang boleh saya kongsikan sedikit, tetamu kita pada hari ini juga merupakan tidak kurang hebatnya seperti Encik Doti itu sendiri. Beliau juga sudah mempunyai banyak pengalaman dalam kerjaya pendidikan itu sendiri. Jadi perkara ini membuatkan kami untuk memilih beliau sebagai tetamu kami pada hari ini kerana kepimpinan, kerjaya itu sendiri, pengalaman beliau dalam yang cukup luas dalam bidang ini membuktikan bahawa beliau merupakan seorang pendidik yang cukup hebat dan boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ya Hana, tanpa membuang masa, mari kita jemput panel istimewa kita, Dr. Zainab Haji Nawabhan. Terima kasih. Selamat datang Doktor. Terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini bersama-sama dengan anda semua. Ya Doktor, kami juga sangat berbesar hati untuk menjemput Doktor pada hari ini. Kami sangat gembira. Doktor, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih, sihat. Cuaca pun bagus hari ini. Ya, Doktor. Sihat dan dapat menjalankan tugas seperti biasa. Ya Doktor, jadi sebagaimana saya suka mulakan sebenarnya dengan satu perkara yang mungkin agak klise lah, kata-kata yang agak klise. Orang kata tak kenal tu maka tak cinta kan. Jadi boleh Doktor kongsikanlah serba sedikit tentang pengalaman Doktor dan apa-apa berkaitan dengan Doktor. Biodata lah ya. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya dengan soalan itu. Saya adalah anak kelahiran Kudat, Sabah, dan saya memang membesar di Kudat lah. Ayah saya ni seorang pegawai polis dan masa tu ketua polis lah di daerah Kudat, dan ibu saya suri rumah. Dan kami ni 9 orang adik-beradik, dan saya adalah anak yang ke-8 daripada 9 orang adik-beradik. hampir bongsu. Hampir bongsu. Dan saya bersekolah mendapat pendidikan awal di St. James Kudat, dan kemudian melanjutkan pelajaran tingkatan hingga tingkatan 3 di St. Peter Kudat, dan kemudian ke SM Lok Yu Kudat. Dan pada peringkat STPM saya bersekolah di Kota Kinabalu lah, di Kota Kinabalu, dan tinggal di asrama lah pada masa itu, sehingga kemudiannya saya melanjutkan pelajaran ijazah pertama di UKM dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengambil ikhtisas lah perguruan di UIA, diploma pendidikan di UIA, dan dilantik sebagai guru. Ya. Sekolah pertama saya bertugas di SMK Sikuati Kudat. Sekolah menengah lah. Dan 10 tahun lah di sana, 10 tahun di SMK Sikuati Kudat, dan pernah memegang jawatan sebagai kota konselor. Wow. Dan juga penyelia petang selama 7 tahun itu sebelum berpindah ke IPG Kampus Keningau. Itulah serba sedikitnya pengalaman awal lah dalam pendidikan. Jadi kalau kita kira-kira berapa tahun sudah Dokter dalam bidang pendidikan? Kalau dikira campur tolak semua 33 tahun. 30 tahun. Lama juga lah. Cukup panjang. Ya. Oke, baiklah. Jadi kan Dokter sudah katakan sebentar tadi 33 tahun sudah dalam bidang pendidikan. 33 tahun. Ini bukan satu jangka masa yang pendek, tapi cukup panjang sebagai seorang pendidik. Pastinya
dokter sendiri berhadapan dengan banyak tekanan-tekanan, betul kan? Ya, betul sekali. Bekerja, dan berdasarkan statistik yang saya dapat sebelum ini setelah merujuk-rujuk, saya dapat lihat bahwa sebenarnya pekerjaan seorang guru itu dia menerima banyak tekanan, betul tidak dokter? Ya, lebih kurang begitulah. Saya dapat lihat yang tekanan ini boleh datang daripada tekanan rekan sekerja, kekangan massa, kekangan murid, lagi-lagi permintaan ibu bapak. Nah, ibu bapak, seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak itu berhadapan dengan banyak isu-isu, ataupun kadang-kadang kita berjumpa dengan murid yang mungkin lambat sedikit dalam kemahiran membaca, mengira dan menakul semua. Dan sebenarnya tanggung jawab itu sama siapa diletakkan? Sama kita sebagai seorang guru. Jadi semua tekanan-tekanan ini sudah pastinya dokter sendiri merasakan. Ya. Jadi kalau sebagai dari sudut pandang dokter itu sendiri, macam mana dokter boleh survive dalam 33 tahun dalam bidang pendidikan, macam mana segala stres, segala tekanan emosi, segala pikiran-pikiran overthinking dokter tangani. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Jadi sebagai seorang guru kan, kita ni akan seperti yang dikatakan tadi, kita ni sering berdepan dengan tekanan ya, dari murid atau dari rakan sejawat, dari ketua juga barangkali kan. Okey, jadi tidak ada satu formula yang formula yang begitu rigid lah dalam menangani pengalaman hidup ni, especially dalam kesejahteraan emosi, melainkan kita belajar. Kita belajar daripada pengalaman. Contohnya, pengalaman saya yang pertama sebagai guru novis kan. Sebagai guru novis ni, masa kita belajar iktisas, kita diajar tentang psikologi kan, tingkah laku murid, community dan sebagainya. Jadi daripada situ kita cuba praktikkan. Dari praktikan ilmu-ilmu yang kita belajar itu untuk menangani isu-isu semasa, dari segi aspek tekanan. Misalnya saya mengajar di sekolah menengah, jadi tekanan daripada murid dewasa besar ini yang macam remaja ini lain. Mereka ini seperti mereka perlu kita ni faham dia sepenuhnya, dari segi tutur kata, dari segi apa yang kita perlakukan. Jadi kita belajar daripada teori-teori itu untuk menangani masalah tekanan daripada pelajar. Di samping itu, saya juga belajar daripada rakan-rakan sejawat. Rakan-rakan sejawat yang senior itu kan, biasanya bila kita tanya kepada pensyarah senior, mereka akan cikgu senior kan, mereka akan bagi kita tips. Kadang-kadang biasanya guru senior ni, dia sudah menguasai budaya di sekolah itu, murid, ibu bapa. Jadi dia bagi kita tips macam mana kita hendak berdepan dengan murid, apa yang boleh kita buat, tak boleh buat. Kerana komuniti ini dari satu tempat ke satu tempat ini berbeza. Masa saya buat latihan mengajar di sekolah menengah, saya buat di Kuala Lumpur. Pelajar murid-murid, pelajar remaja di situ, keperluan mereka itu tidak sama dengan kelompok yang saya jumpa di SMK Sekuati itu kan, dia kawasan pedalaman. Jadi keperluan mereka itu berbeza ya. Jadi kita tanya dan belajar, dan salah satu yang saya ingatlah tindakan saya ialah saya menerima ibu bapa mereka ni sebagai rakan. Maknanya kita jangan berkelahi dengan ibu bapa ni. Kita berkompromi dengan ibu bapa supaya kita dapat menyelesaikan masalah anak-anak mereka. Kalau ibu bapa tu datang kadang-kadang marah pada kita, itu satu perkara biasa. Di sekolah ini perkara yang biasa. Jadi kita jangan anggap itu sebagai satu ancaman. Jadi sebagai guru-guru yang sudah mendapat latihan kan, jadi kita ni kena belajar cara yang terbaik lah untuk menangani tekanan itu ya. Di samping itu, kita ni sebagai guru, kita jangan hadkanlah kita punya pengetahuan itu. Maknanya kita kena baca buku-buku dan melihat
misalnya movie educational movie kan, kita tengok macam mana cara-cara yang terkini dalam mengenai isu-isu emosi lah dalam kalangan tekanan ya, daripada persekitaran misalnya rakan sejawat dan murid itu tadi kan. Ada 2 buku lah yang saya mengkongsikan di sini yang banyak membantu saya untuk menangani isu berkenaan emosi. Yang pertama sekali ialah The 7 Habits of Effective People. Sekarang ada dalam bahasa Melayu. Jadi boleh baca buku itu. Sangat bagus. Dan juga buku yang ditulis oleh Daniel Coleman, Emotional Intelligence. Emotional Intelligence ini sangat bagus. Dia membantu kita meneroka emosi kita sendiri. Di mana kita hendak berdepan dengan tekanan dan sebagainya ya. Dan selain itu perlu juga lah kita ingat tentang batas-batas profesional kita lah. Misalnya kalau kita sebagai guru ni, apa yang kita boleh buat, apa kita tidak patut buat. Jadi kalau kita selalu ingatkan diri kita, mungkin tekanan emosi itu akan tidak terlalu mengongkong kita dan mengganggu perjalanan kerja. Perkongsian doktor bagi saya amat bermakna. Lebih-lebih lagi satu perkara yang amat menjentik hati saya apabila doktor katakan tetaplah menuntut ilmu. Perkataan itu sangat menjentik hati saya sebab kadang-kadang kita boleh alpa. Walaupun sebagai seorang guru ni kita perlu keep on mencari ilmu itu sebab ilmu tidak akan datang dengan kita, melainkan kita akan cari ilmu itu sendiri. Jadi apa yang boleh saya simpulkan lagi di sini, pengalaman itu dapat mematangkan kita. Dengan pengalaman itulah kita akan dapat mengetahui bagaimana untuk kita tangani masalah ini. Jadi itulah bermakna kita tidak boleh berada di comfort zone semata-mata. Betul ya. Jadi doktor, saya teringat juga dengan kata-kata daripada ibu saya, memandangkan ibu saya juga seorang pendidik. Ibu saya selalu berpesan dengan saya, lebih-lebih lagi apabila saya memilih kerjaya sebagai seorang pendidik. Ibu saya kata, sebagai seorang pendidik, kamu tidak boleh melihat dari satu sudut pandangan sahaja, tapi jadilah seperti mata helang yang perlu melihat dari pelbagai sudut, maksudnya pelbagai POV. Jadi, bagaimana pendapat doktor sendiri berkaitan perkara ini dan bagaimana doktor dapat mentransformasikan diri apabila masuk dalam bidang pendidikan itu? Apa transformasi diri yang doktor rasa? Okey ya. Terima kasih untuk soalan itu. Dia mengimbau kembalilah kenangan saya ni ya, yang akan bersara tidak lama lagi. Bahawa transformasi ni berlaku dalam pengalaman saya ya. Dia berlaku secara berperingkat. Dan kita ni mestilah mempunyai sasaran dalam kerjaya kita. Kita tidak boleh masuk dalam kerjaya ini dan berserah macam gitu saja. Jadi kita mesti ada matlamat, kita mesti ada sasaran ya dalam meningkatkan kita punya kerjaya. Jadi dari peringkat awal itu transformasi itu berlaku daripada kita sudah dilantiklah jadi guru kan, guru permulaan. Maka kita mula berjinak-jinak dengan persekitaran nyata guru. Kalau kita kata mau jadi guru, masa kita latihan kan, contohnya ada di IPG menjadi guru praktikum tu, dia tidak sama sekiranya kita betul-betul melapor diri sebagai guru permulaan itu ya, kerana apa, ekspektasi jangkaan masyarakat itu adalah sangat tinggi bagi guru yang sudah terlatih, lebih-lebih lagi daripada IPG lah, 5 tahun kan. Jadi masyarakat ni, komuniti mereka, ekspektasi mereka sangat tinggi terhadap guru-guru terlatih ya. Jadi along the way nanti selepas 6 tahun, 8 tahun, anda akan melalui proses-proses perubahan dalam kerjaya secara dalaman. Contoh,
daripada guru biasa. Biasanya guru biasa ni itulah jadi ketua rumah sukan, jadi guru kelas kan. Tapi selepas 6-7 tahun begitu, anda akan melalui pengalaman yang lebih mencabar lagi, seperti menjadi ketua panitia, ketua jabatan barangkali kan. Kemudian anda along the way tu nanti anda perlu juga meningkatkan anda punya kepakaran itu. Kepakaran itu satu boleh kita tingkat dapat melalui potensi ya. Contohnya ada guru yang memang mahir dalam sesuatu bidang, maka dia diiktiraf dia punya kepakaran. Satu lagi ialah kita pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang kita tu. Jadi mantapkan ilmu pengetahuan kita dalam bidang tersebut. Dan sampai akhirnya nanti kita dalam organisasi itu setelah mungkin 20 tahun, 25 tahun berkhidmat kan, kita sudah menjadi perancang strategik untuk organisasi dalam mata pelajaran yang kita ajar, dan kita punya peranan itu pada masa itu sudah sampai ke tahap konsultan. Kita sudah boleh membimbing guru-guru baru, kita sudah jadi pakar rujuk. Jadi itulah transformasi yang paling cantik sekali lah dalam kerjaya saya sebagai seorang guru, dan ini juga dirasai oleh guru-guru yang lain. Mereka pun begitu. Jadi yang penting sekali kita ada sasaran kita ya. Sama ada kita ke mana hala tuju kita dalam kerjaya guru ini. Sebenarnya kerjaya guru ini memang hebat. Macam-macam kita boleh buat dan banyak potensi boleh kita kembangkan dalam kerjaya guru. Ya. Jadi berdasarkan apa yang Doktor kongsikan sebentar tadi, transformasi itu berlaku apabila kita tetapkan matlamatkan sasaran. Ya, betul. Dalam kita punya bidang. Contohnya kalau kita dalam bidang pendidikan, kita teruskan. Mungkin kita akan lanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin kita sekarang peringkat ijazah, mungkin lepas ini kita akan sambung ke master. Ya, master dan juga ijazah tertinggi lah. Ya. Dan seperti yang dokter katakan sebentar tadi, sepanjang perjalanan itu memang kita akan berhadapan dengan berbagai cabaran dan step by step. Mungkin permulaan itu kita akan masuk sebagai guru ketua panitia, mungkin sebagai guru kelas. Dan apabila kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi, kita sudah mulai menjadi seorang yang mengatur strategi dalam suatu tempat tuh. Siapa tahu kita akan jadi seorang guru besar kan nanti. Ya, betul ya. Jadi apa yang dikatakan oleh dokter itu cukup indah, betul. Saya sendiri pun melihat cukup indah perjalanan dokter dalam bidang pendidikan. Jadi ya kami, masanya untuk sebagai seorang sudut pandang sebagai seorang bakal pendidik, apa yang dokter boleh katakan kepada kami, apa pesanan-pesanan yang boleh dokter berikan kepada saya, Hana sendiri ataupun semua pendengar-pendengar di luar sana. Disebabkan kami ini merupakan seorang bakal pendidik, jadi kami pasti akan berhadapan dengan banyak perkara-perkara yang kami tidak jangka. Misal kata mungkinlah kita akan berhadapan dengan persekitaran yang baru. Ya, kita untuk adaptasi suatu tempat tuh mungkin kan kita akan ambil masa. Macam juga kita imbas kembali macam yang kita masuk permulaan di IPC, kita akan mengambil masa. Jadi mungkin begitulah apa pesanan dokter untuk kami yang baru bermula ataupun baru berkampung dalam bidang pendidikan. Baik, jadi nasihat saya kepada anda semua yang bakal menjadi guru permulaan ya, tidak lama lagi insyaAllah, mudah-mudahan ya, langkah kanan ya. Okay. Yang pertama sekali, cintailah kerjaya guru. Bila anda hendak menjadi guru, anda sudah ada pengetahuan ya bahawa kerja guru ini mencabar dan memerlukan kita ni mahir dalam berbagai aspek dalam pengurusan manusia ya dan sumber ya. Jadi saya harap you all faham nanti bahawa kerjaya guru ini adalah satu kerjaya yang boleh membawa anda ke satu tahap yang tinggi dalam perkembangan hidup anda. Ya, jadi jangan anggap kerjaya guru ni berat, kerjaya guru ni bermasalah. Sebenarnya itu adalah satu yang negatif. Ya, jadi cinta kamu punya kerjaya sebagai guru ni, bersungguh-sungguhlah mengajar nanti. Kemudian
tetapkan sasaran anda. Uh, Selepas kerjaya, selepas anda dilantik menjadi guru, berapa tahun kemudian, apa perubahan-perubahan yang, transformasi yang perlu anda lakukan untuk memantapkan lagi anda punya sumbangan sebagai seorang guru, ya. Kemudian tingkatkan pengetahuan kepada perkara-perkara baru dalam pendidikan. Bila ada perkara baru, pada pandangan saya, ya, kita jangan lihat dari sudut negatif dulu. Kita lihat peluang. Okey, di mana peluang saya dalam aspek-aspek yang baru yang saya jumpai? Di mana bolehkah saya memberi sumbangan? Ya, ataupun di mana saya patut berada dalam perkara-perkara baru dalam sistem kita, sebab pendidikan ini satu entiti yang dinamik. Dia macam contoh kita, setiap 5 tahun ada perubahan kurikulum, ada perubahan penekanan, ada perubahan arahan kepada guru-guru, kan. Jadi anda lihat itu sebagai satu peluang. Kalau boleh, mana yang sesuai dengan anda punya minat dan juga potensi anda, go along with it, ya. Kemudian tingkatkan pengetahuan dan jangan lupa lanjutkan pelajaran, ya, dalam bidang dan Indra ni bidang apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni satu option yang sangat menarik. Anda boleh kembangkan anda punya kerja ni dalam potensi anda kepada komuniti, ya, kepada komuniti. Saya lihat ramai guru-guru bahasa Melayu, mereka boleh juga menjadi pembaca berita, kan. Mereka jadi penulis, ya, mereka jadi penulis. Jadi ini komplimen kepada you punya kerjaya sebagai seorang guru, meningkatkan you punya potensi, ya. Okey, dan satu lagi lah, jadi nasihat saya, kalau ada masalah, of course lah, along the way tu nanti ada masalah, kan, sama ada peribadi atau masalah kerjaya, kesihatan barangkali. So dapatkan bantuan, ya, especially emosi, kan, dapatkan bantuan. Jangan kita saya melihat, ya, kalau kita selalu mengasingkan diri, kan, tidak bergaul dengan komuniti, tidak dapatkan bantuan, maka itu akan menjadi beban yang besar kepada perkembangan kerja itu. Jadi sentiasa bergaul dengan guru-guru lain, meraihkan guru-guru, ya. Begitulah satu suasana kehidupan yang sejahtera kepada diri anda dan juga orang lain. Dan anda boleh menjadi role model yang baik kepada pelajar murid-murid anda. Ya, doktor. Banyak nasihat yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami nanti. Lebih-lebih lagi kami bakal guru muda yang akan meneruskan perjalanan ke lapangan sebenar nanti, kan, doktor? Ya. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini, perlu cintai dahulu, terlebih dahulu kerjaya itu sendiri, barulah perkara-perkara yang lain tu akan dapat ikut sekali. Barulah kita akan dapat mentransformasikan diri, dan juga perlu sentiasa optimistik. Perlu melihat sesuatu itu sebagai satu peluang dan bukanlah sebaliknya. Itu satu nasihat yang cukup bermakna bagi saya dan juga Jahin, dan juga mungkin para pendengar yang mendengar pada hari ini. Betul, Hana. Saya ada sedikit tambahan. Saya sangat tertarik dengan pesan daripada dokter yang kalau kita ada berhadapan dengan masalah, keluarlah dan ceritakan, kita minta bantuan. Sama seperti hidup saya di IPG ini. Saya hidup di IPG ini, saya selalu tanam dalam diri saya yang bahwa saya tidak boleh hidup sendirian. Maksudnya kita hidup dalam komuniti, kita hidup di sekeliling. Maksudnya kita perlu bergantung ataupun kita membantu orang lain. Betul. Kalau kita ada persekitaran yang cukup membantu dan membangunkan, saya yakin dan pasti kita semua boleh berjaya. Apalagi bila circle ataupun lingkungan kita itu jenis dihuni oleh orang-orang yang mengangkat kita dan tidak mencemburi apa yang kita sedang melakukan, malah dorong support. Nah, itulah kalau saya yakin dan percaya nanti, kalau kita di sekolah nanti, kita perlu jangan sombong, luaskan kita punya hubungan. Orang-orang sekeliling lah yang sebenarnya akan membantu kita. Saya sangat tertarik dengan itu. Jadi dokter,
doktor katakan tadi sudah 33 tahun berada dalam bidang pendidikan yang boleh dikatakan cukup panjang perjalanannya. Jadi kalau doktor boleh simpulkan perjalanan kerjaya tersebut dalam satu perkataan sahaja, apakah perkataan tersebut dan kenapa doktor memilih perkataan tersebut? Saya rasa perkataan yang terlintaslah di fikiran saya ialah hebatlah, perkataan hebat. Sebab 33 tahun kita berkhidmat sebagai guru ini bukan satu kisah yang manis-manis sepanjang jalan ya. Ditambah dengan kita punya masalah peribadi, masalah keluarga, masalah kesihatan ya, dalam hubungan dengan rakan dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat menangani semua isu-isu itu dengan secara positif dan berkhidmat, saya rasa kita ni memang orang-orang yang hebatlah dalam kerjaya sebagai guru. Itulah pandangan saya, sebab saya flashback bila saya bersedia untuk podcast ni, saya flashback ya. Saya rasa alhamdulillah dapat juga saya melaluinya, walaupun ada masa-masanya kita kadang-kadang rasa seperti yang kita sebutkan tadi, rasa tertekan kan. Tapi kita berani berdepan dengan segala masalah itu. Tapi kita tidak apa orang kata, bukan kita sendirian mengatasinya. Kita kadang-kadang minta bantuan rakan, sejawat, orang-orang seperti di sekolah ada kaunselor kan? Seperti IPG ni ada satu rakan kaunseling yang sangat bagus ya. Dan itulah yang akan membantu kita sebenarnya. Jadi bagi saya, pada anda yang akan melangkah kaki ya ke alam pekerjaan, kamu jangan lupa sebenarnya kamu orang-orang yang hebat. Sedang berani berdepan dengan kerjaya sebagai seorang guru. Mudah-mudahan semuanya hebat nanti ya. InsyaAllah. Oke, jadi kita sudah berada di ujung rancangan podcast kita. Saya akan simpulkan apa dapatan kami pada hari ini dan kepada orang di luar sana, bahwa pekerjaan sebagai seorang guru bukan mudah, tapi bila kita dapat melaluinya, kita adalah orang-orang yang hebat. Percaya kepada semua, percaya kepada diri sendiri bahwa kita akan dapat harum. Betul ya. Jadi kan kita punya Dr. Zainab nih sebagai seorang kita punya sebagai role model. Terima kasih. 33 tahun tuh bukan satu jangka masa yang pendek, cukup panjang karena perjalanannya pun tidak diisi dengan manis-manis. Manis mungkin ada pahit, ada asam juga. Ya, betul ya. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada perkongsian podcast kami pada hari ini. Sampai kita berjumpa di podcast yang seterusnya. Nantikan.